Assalamualaikum. Ni bawa dari rumah tadi. Kita nak belajar survival aja. Ini botol mineral ni kita buat korek lubang ngam-ngam ni. Ngam-ngam ni. Lepas tu kita bubuh air lah. Bubuh air dalam ni. Lepas tu beras ni air ni terlampau banyak ni, kita buang sikit. Kalau tak cukup kan kita buang. Buang lagi. Maknanya kita bubuh dalam ni lah. Oh, banyak sangat air ni. Kita bubuh tepi-tepi ni. Ini kita dah letak air dalam botol mineral ni, air ada tepi ni. Lepas tu dalam ni ada beras botol ni. Dalam botol ni ada beras. Lepas tu kita tutup, kita cari apa ni, tin aluminium ni. Tin aluminium kita ni lah. Kita tutup sini. Bagi dia panas. Tu kita bubuh pasir. Ini kita tadi beras air dalam botol mineral tu, kita dalam pasir tu lah. Kita udah bubuh dalam pasir. Kita korek lubang tu, kira ngam-ngam dengan botol mineral. Kalau besar sangat dia luas, nanti haba dia banyak keluar. Kita rapatkan. Ini kita tak tahu berapa lama dia boleh masak. Kita tengok dululah macam mana. Tak tahulah ikan apa ada, kita try aje lah mancing lah. Tengok macam mana. Ini air pasang ni. Kita tengok ini betin dia, sikit lagi air naik ni. Kita tengok macam mana. Kita casting je lah. Manalah tahu.
Ini kita boleh dengar tu air menggelegak dalam pasir tadi, nasi tadi. Ada bunyi menggelegak tu. Mari kita tengok. Rasanya dah tuha kot. Dah masak nasi ni. Panas. Masak lah. Masuk arang ni sikit. Air dia dalam plastik tu ada lagi. Air dalam apa? Botol mineral tu nampak lagi. Hai, kita makan nasi ni dengan kacang panggang. Ini nasi tu. Kita bubur dalam. Ini nasi tu, nasi yang kita masak tu kita makan dengan apa ni? Tu nasi lah. Dengan kacang. Kacang dalam tin ni sedap campur nasi ni. Tapi apa ni, dia kalau bagi panas lagi sedap ni. Nasi kita masak tadi dalam botol tu kurang-kurang sejam tu. Sebab kita gunakan haba, maknanya kena 3 kali ganda daripada kita masak direct dengan api. Pasal ini dalam pasir, gunakan haba, dia lambat sikit lah. Haba dengan air lah. Nasi pun lembut apa. Tengah dapur ni makan apa saja pun sedap tepi laut ni. Tapi sayang sikit lah masak nasi sikit sangat tadi. Kacang dia berlambak ni.
Tapi ada jugalah nasi ni dalam ni. Nasi sikit sangat. Kali dah jadi macam kanji pula dah. Terlampau banyak apa ni, air kacang tu dengan nasi lembik sikit. Udah macam bubur ni kanji. Moi. Okey, alhamdulillah. Kita dah masak tadi dah. Apa ni, masak nasi dalam botol kaca. Tapi sayang masak sikit pula nasi ni, kacang pis tu dalam tin banyak. Kalau tidak memang sedap lagi. Tapi tak apa, alhamdulillah jugalah. Janji dah habis. Nasi tu ada dia hangit sikit pasal terlampau kuat sangat api tu masa tadi kot. Nasi dia ngam. Dia boleh, siapa nak cuba tu memang boleh lah. Tapi dia masak dia lambat sikit lah. Itu tengok kuantiti. Itu yang sikit pun dalam sejam. Kalau lagi banyak tengok api lah. Kalau api dia kuat mungkin cepat lah. Kita pun tak boleh nak cakap secara tepat berapa jam, berapa lama apa ni benda tu masak. Tengok dia punya apa ni, kuantiti dia. Kuantiti banyak faktor lah. Tapi yang penting kita survival. Kita ikhtiar hidup. Kita boleh makan, boleh minum. Okey, setakat itu aja lah. Assalamualaikum. Salam Horas.